banyak, tapi dia kata duit tak nampak pun banyak. Sedangkan Mary Kay ni antara profit selling, keuntungannya tinggi tau. And of course sangat penting untuk kita urus keuangan kita dengan baik. Okay, di mana kalau boleh adakan satu akaun bank yang khas untuk duit keluar masuk business, untuk duit masuk Mary Kay. Sebab selalunya saya ada juga tahu tim-tim saya kan, buat Mary Kay tak nampak lah untung. Sebenarnya berlaku, tahu tak, selalunya dia dapat je sale tau, sale banyak, tapi dia kata duit tak nampak pun banyak. Sedangkan Mary Kay ni antara profit selling, keuntungannya tinggi tau. So saya macam pelik, saya jual satu produk pun dah boleh 100 lebih untung, 100 lebih, banyak kan satu produk. So kita bila kita tak ada duit kan, macam pelik lah kan. So tengoklah, lagi banyak kita jual produk tu ataupun lagi mahal, memang tinggi profit dia kan. So macam dia dapat jual banyak. So saya katalah, ini selalunya berlaku sebab apa? You campur aduk, itulah akaun masuk gaji ke, akaun masuk duit customer ke, akaun yang duit masuk duit husband bagi ke dan sebagainya lah. Itulah buat belanja dan shopping juga, beli barang dapur. Dekat situ lah sebenarnya dia dah macam curi duit sendiri balik. Sebenarnya you yang tak nampak sebab apa? Benda tu berlaku sebab you tak track you punya budget pun, you tak tracking you punya perbelanjaan. So dekat situ lah sangat penting untuk kita belajar untuk urus keuangan juga. Sebenarnya buat bisnes ni jangan macam main buat je, kena faham juga dari segi financial management tu. Okay, barulah you tahu income goal you berapa. Okay, bulan ni I nak untung RM1,000, so macam mana? So pastikan RM1,000 tu pada 31 hari bulan dah habis closing tu, you nampak orang dah transfer semua, you nampak keuntungan RM1,000. So sebab tu sangat penting untuk track expenses kan.